Emas dalam akaun Emasgap pun boleh arahnu tau. Antara kelebihan akaun Emasgap ni tuan-puan, selain daripada kita boleh menabung emas fizikal sikit-sikit, kita juga boleh jual emas, kita juga boleh fizikalkan emas dan kita juga boleh arahnukan emas dalam akaun Emasgap. Untuk arahnu dalam akaun Emasgap, nilai pinjaman yang kita akan dapat adalah 70% daripada nilai emas masa. Upah simpannya adalah 1% setiap bulan dan tempoh untuk tebus adalah 6 bulan. Atau bagi contoh kat sini, emas diarahnukan pada 13/9/2025. Harga emas pada ketika ini adalah 536 per gram. Jadi kita dapat pinjaman 70% daripada 536 iaitu 375. Pan untuk setiap bulan adalah 1% bermakna RM6 dalam tempoh 6 bulan iaitu berakhir pada 13/93/2026. Kita perlu bayar 381 untuk dapatkan emas kita. Nanti emas tu akan dimasukkan semula dalam akaun Emasgap. Jadi tuan-puan, emas dalam akaun Emasgap pun boleh diarahnukan ketika kita perlukan duit. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas bermula serendah 100 bersama Pak Bigul, boleh DM Atun ataupun klik link di profil untuk Atun bantu sebaiknya.